Baik saudara, kami teruskan dengan perkembangan banjir di Terengganu. Secara keseluruhan, kesemua 44 stesen hujan di negeri Terengganu tidak merekodkan hujan bermula awal pagi tadi. Keadaan ini membolehkan ramai penduduk terjejas pulang ke rumah masing-masing. Hampir kesemua pusat pemindahan sementara PPS menunjukkan penurunan berbanding pagi tadi, kecuali PPS di daerah Marang dan Besut. Sehingga pukul 8 malam, 52 PPS masih lagi beroperasi di 8 daerah melibatkan 1,858 penduduk daripada 478 keluarga. Daerah Marang terus mencatatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas seramai 531 orang di 8 PPS. 13 PPS di Besut pula mencatatkan penduduk terjejas seramai 406 orang. Selain itu, daerah lain seperti Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu pula masing-masing merekodkan penduduk terjejas di bawah 200 orang penduduk.